Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pula topik 8.3, komposisi seramik dan kegunaannya. Mungkin ada beberapa bahagian, ni bahagian yang pertama lah. Okey. Apa itu seramik? Seramik adalah satu pepejal yang terdiri daripada bahan bukan organik dan bahan bukan logam. Okey. So, apa benda bahan bukan organik ni? Bahan bukan organik adalah bahan yang tak ada ikatan CH, karbon dengan hidrogen. Dia tak ada ikatan tu. Contohnya logam, garam, asid, base, mineral, batuan, air. Okey? Sebab tu dalam buku teks ni, dia gambar dalam buku teks, okey, pada muka surat 262 tu. Okey, dia ada tunjuk kat sini contoh sebatian logamnya. Okey. Aluminium oksida, sebatian bukan logam, titanium karbida, dan sebatian separa logam, silikon karbida. Okey. So ini adalah benda-benda contoh bahan yang membentuk seramik itu. Okey. So kita nak tahulah apa sifat asas seramik. Kalau sebelum ni kaca, kita tahu sifat asas dia kan. Seramik ni sama ke sifat dia dengan kaca? So kita tengok Yang pertama, sifat asas seramik. Okey, keras dan kuat. Okey, saya akan ambil yang ni dulu. Keras dan kuat. Kenapa dia keras dan kuat? Okey, atom dalam seramik ni diikat oleh ikatan kovalen dan ikatan ion yang kuat. Kenapa ada ikatan kovalen? Kenapa ada ikatan ion? Remember, dalam seramik ni dibuat daripada bahan bukan organik yang ada logam, ada garam, ada asid, ada base, ada mineral, ada batuan, ada air, ada sebatian bukan logam. So, dia adalah ikatan kovalen dan juga ikatan ion. And kedua-dua ikatan ini adalah kuat. Bila ikatan ni kuat, you perlukan suhu yang tinggi untuk meleburkan seramik tu. So, sebab tu, rintangan haba dia pun tinggilah. Okay. Dan dia keras dan tahan terhadap mampatan. Keras. Dia sebab bila you kenakan daya, atom dalam seramik ini tak mudah menggelongsor. Sebab apa dia tak mudah menggelongsor? Kerana atom dia diikat dengan kuat dan susunannya tidak teratur. Sebab dia ada beberapa sebatian yang make up that ceramic. So it's not one size sahaja atom itu. So susunannya dia tak teratur. And pulaknya tambah dengan ikatan kovalen dan ikatan ion yang kuat, menjadikan seramik ni atom-atomnya diikat dengan kuat. So bila you kenakan daya, atom dalam seramik ni tak mudah menggelongsor antara satu sama lain. So that tenaga daripada daya tu digunakan untuk pecahkan ikatan antara atom ni, menjadikan seramik ni something yang rapuh dan lemah terhadap regangan. Okey. Dan kenapa seramik ni penabat haba dan penabat elektrik? Sebab elektron dalam seramik ini tak bebas bergerak. So, bila tak bebas bergerak, tak adalah benda yang nak bawa cas elektrik tu. Okay. So, dia penabat haba dan penabat elektrik yang dia adalah penabat haba dan penabat elektrik.